Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara muslim majlis yang saya hormati, sahabat bahkan ahli Dewan Rakyat Yang Muhammad Dr. Fakhruddin bin Fakhr Razi, ayahanda je Fakhr Razi, Ustaz Fakhr Razi, sahabat saya saudara Khairul Nazik Ilmi, Ketua Penerangan Pemuda PAS Malaysia, mereka Ketua Penerangan Pemuda Perikatan Nasional Muhammad, dan semua rakan-rakan yang hadir pada PAS Kawasan Bangi yang menjemput saya. Terima kasih. Alhamdulillah, tuan-tuan bertuah kerana pada malam ini malam yang bersejarah. Sebab apa? Saya lah orang pertama daripada Parti Wawasan Negara yang datang bagi ceramah di pentas PAS, atau lebih spesifik, pimpinan tertinggi Parti Wawasan Negara yang hadir ke pentas PAS. Dan saya juga pakai baju parti saya yang baru ni. Jadi, dan saya rasa berbangga dapat berceramah di sini kerana dari segi fakta demografi di Bangi ni, Bandar Bangi ni, lagi Bandar Baru Bangi, dia tak jauh beza dengan Berkeley di California. Tak jauh. Sebab dari segi per kapita, kepadatan orang-orang pandai di Malaysia yang terpadat di Bandar Baru Bangi ni macam Berkeley di California. Sebab apa saya sebut Berkeley? Of course, Berkeley ada University of California, Berkeley famous. Berkeley juga melahirkan ni segala macam benda yang kita pakai kat telefon, komputer ni. Silicon Valley. Bandar Baru Bangi belumlah capai tahap international, tapi insyaAllah kalau Perikatan Nasional mentadbir Selangor, insyaAllah Bandar Baru Bangi kita jadi pandai di Malaysia ini. Boleh? Masalah kita pada hari ini, tuan-tuan, yang mentadbir Selangor ni dah berapa belas tahun Pakatan Harapan, dan baru-baru ini, baru beberapa hari je sudah. Kalau tuan-tuan tengok, orang Cina di Johor pun tolak Pakatan Harapan. Takkan orang Bangi tak nak tolak Pakatan Harapan? Betul? Orang Bangi, saya kata tadi, orang bijak pandai. Takkan orang Bangi tak boleh berfikir lebih jauh berbanding orang lain, melibatkan masa depan agama, bangsa dan negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, tak kira lah orang PAS atau bukan orang PAS, orang wawasan ke orang bukan wawasan, kita sedang bercakap tentang masa depan negara. Apa yang kami bawa di Parlimen berkaitan masa depan negara. Mungkin isu beras dan padi tadi dibahaskan di Parlimen tak ada kaitan dengan orang Bangi. Sebab di Bangi tak tanam padi. Tapi di Bangi, di UKM, ada pensyarah Profesor Agriculture, ada Mardi yang mengkaji tentang benih-benih biotech berkenaan dengan nak tingkatkan hasil padi di Macang, di Kuala Kedah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, walaupun Bangi ini bandar intelektual, orang Bangi, pengundi Bangi tak terpisah dengan denyut nadi rakyat di Macang, di Kuala Kedah, di seluruh negara. Setuju? Jadi kalau Bangi kita boleh bagi penerangan, kefahaman yang lebih jelas tentang masa depan negara, ancaman negara, insyaAllah saya yakin kita boleh rampas Parlimen Bangi ini daripada DAP. Dan insyaAllah kalau Bangi tumbang, memang Selangor pun tumbang lah. InsyaAllah kita ada kerajaan, InsyaAllah baru di negeri Selangor. Itu bagi saya crown jewel Perikatan Nasional
untuk kita rampas Selangor. Ada PRU akan datang. Dan saya yakin boleh. Kalau kita boleh buat sesuatu di Negeri Sembilan tak minggu depan, InsyaAllah saya yakin akan berlaku penyatuan itu, muafakat itu. Dan saya yakin dia akan diterjemahkan dalam beberapa lagi siri-siri pilihan raya yang akan kita sama-sama lalui di Melaka dan seterusnya. InsyaAllah kita boleh mengubah lanskap politik negara untuk satu jangka masa yang lebih panjang. Sebab apa saya kata begitu? Sebab episod dan drama politik yang meletakkan Malaysia pada hari ini sudah pun sampai ke penghujung. Pemain-pemain atau aktor-aktor utamanya sudah pun di penghujung usia masing-masing. Generasi reformasi 98 dah jadi atuk dan nenek dah pun. Gen Z tadi saya kata, Gen Z bukan tahu reformasi itu apa benda. Dia tak tahu reformasi itu apa. Ya, jadi saya tanya ke sahabat-sahabat saya di parlimen tadi. Saya tanya yang berhormat Masa Maju, yang berhormat Subang, ni semua otak-otak reformasi. Mereka masuk PKR sewaktu Anwar kena penjara 98. Dan mereka sekarang ni sedang disisihkan dalam PKR. Wong Chen dan sebagainya, Rafizi semua lah. Sebab apa? Sebab budaya cash is king sudah pun merebak dalam PKR. Budak-budak Gen Z ni lah yang duduk dalam PKR sekarang ni, yang menjadi orang yang menyokong Anwar Ibrahim. Jadi orang ini yang merosakkan Pakatan Harapan. Baguslah, teruskan. Kami suka orang macam ni. Sebab kita nak tumbangkan PH. Let the enemy make mistake, don't interrupt it. Let the enemies make mistake, don't interrupt it. Macam di Johor, saya suka mantan ahli parlimen Bangi, dulu bukan Bangi, Sedang Ong Kiam Min tu Sedang dia kata apa dalam interview dia di BFM? In Johor, he said there were two poster boys that made BN won the election handsomely. First is On Hafiz. Betul lah. On Hafiz ni masa saya timbalan Menteri Belia Sukan, zaman Abah jadi Perdana Menteri, dia exco Belia Sukan. Masa saya nak bertanding Ketua Pemuda Bersatu dulu, ni adab dan adatnya lah. Bila nak bertanding berkempen di Johor, saya kena menghadap ke bawah duli Tengku Mahkota Johor. Sebab saya nak bertanding Ketua Pemuda Bersatu, jadi saya menghadap. Yang mengiringi saya adalah Yang Amat Berhormat masa tu, belum Datuk lagi lah, Wan Hafiz lah. Jadi beliau ni memang seorang yang akhlak yang baik. Seorang lah, Jen, dia tua sikit dari saya, 43, 44 itulah. Jadi dia ni orang yang baik, akhlak yang bagus, ada leadership. Walaupun mungkin tak kurang berpidato, tapi buat kerja. Dia ni yang buat kerja. Jadi memang tak heranlah beliau tu menjadi poster boy. Saya ingat masa saya kempen, masa kami kempen dulu Nazir, di 2022. Kita masa tu 2022 jual Abah di Johor. Negeri Abah, bekas MV, bekas Perdana Menteri, tapi tak laku. Dan masa tu BN menang sebab bosku Najib masa tu belum keluar, masuk penjara lagi. Jadi BN menggunakan imej Datuk Seri Najib, jasa Datuk Seri Najib untuk berkempen di Johor, menang besar. Masa tu Wan Hafiz belum menjadi poster boy. Wan Hafiz ni bukan pilihan utama masa tu, oleh maksud Kak Hasni, Datuk Hasni. Jadi beza. Kali ni BN mempertaruhkan Datuk Wan sebagai poster boy. Tapi ada satu lagi poster boy, kata Datuk Ong Kiam Min. Siapa? Ngah Komeng. Ngah Komeng was the poster boy yang membuatkan BN menang besar. Mulut dia yang celupa, mulut dia yang menyerang rakan kabinet dia, Menteri Pendidikan Tinggi. Dia kata lembab macam sibut sebab tak batalkan UEC, tak luluskan UEC. Ya, dah bergaduh. Mana boleh macam tu? It's a collective responsibility dalam kabinet. Kalau kau tak setuju, if you don't agree or disagree, you resign. Dia dah janji tak nak resign pula. Betul? Hari ni rasanya agak tercabar dengan Dr. Ahmad Saleh di AP Melaka letak jawatan. Bagus. Anwar tak bagi. Tadi Anwar kata jauh, sabar dulu. Sebab kalau berlaku ni a wave of resignations of DAP, it will weaken kerajaan Madani. Baik, tak kisahlah itu dia rumah tangga mereka lantak pi. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan,
saya nak beritahu sini apa yang akan berlaku kelak. What's next dalam naskah politik kita? Apa yang akan berlaku ialah, saya fikir dan saya boleh baca, ialah bukan green wave. DAP, PKR tak habis-habis. Saya tengok semua ceramah dia di Johor dan saya di Sembilan juga. Dia akan jadikan PAS sebagai boogeyman. Tahu boogeyman? Boogeyman ni macam orang kata apa, momokkan lah, ya, untuk menakut-nakutkan orang Cina. Macam Fahmi Fazil lah, cakap pelat Cina, cuba belakang lah nak menakutkan Cina, tapi tak berkesan. Tak berkesan. Apa kaitan Kelantan dengan Johor? Nak kata, oh, PAS datang mentadbir sebagai kerajaan negeri, habislah kebebasan orang Johor. Ini semua adalah politik yang menakut-nakutkan. Dia guna 3R boleh, bila kita cakap tak boleh. Tapi rakyat dah menghukum dia balik di Johor baru-baru ini. Jadi apa yang kita lihat baru-baru ini adalah, bagi saya, permulaan riak-riak gelombang kebangkitan penyatuan orang Melayu yang didorong bukan orang politik, bukan kerana PAS, UMNO, wawasan bersatu, bukan. Tetapi rasa orang Melayu yang sudah tidak yakin dengan kerajaan yang ada pada hari ini, yang timbul pelbagai jenis isu yang meletakkan kedudukan orang Melayu, kaum bumi putera, di satu tahap yang membimbangkan. Ini saya rasa perkara yang saya biasa tanya rakan-rakan dalam PTD, dalam kerajaan, polis, tentera. Itu yang mereka luahkan kepada kami. YB, bila nak ambil alih Putrajaya? Sabarlah, pilihan raya belum lagi. Jadi, tuan-tuan, ini yang sedang berlaku. Jadi, di Johor, mungkin setengah ahli UMNO dan Barisan Nasional mengatakan ini kebangkitan semula UMNO. Belum tentu. Belum tentu. Betul, dia menang besar. Kita pun PN banyak hilang deposit. Tapi Johor ni exceptional. Is an exceptional state. Tak boleh jadikan Johor ni kayu hukum. Negeri Sembilan, insya-Allah bagi saya lebih dekat dengan apa yang kita sedang rasa di Selangor khususnya. Sebab kemajmukan dia, sebab beza institusi di situ, pergolakan istana lagi. Jadi apa yang kita boleh lihat di Sembilan tu lebih mirip dengan suasana yang kita akan rasa untuk ke PRU ke-16. Jadi setakat yang saya tahu pada hari inilah, alhamdulillah, apa yang dihajati oleh Ayah Cik dan semua pimpinan saya sekalipun, Dr. Hamzah, sedang berlaku. Maknanya apa? Gelombang dari Johor itu kita akan bawa ke Negeri Sembilan dengan semangat dan muafakat penyatuan ummah. Tak kira lah nama apa sekalipun, muafakat nasional ke, payung besar ke, rumah bangsa ke, doesn't matter. Yang penting straight fight lawan PH. InsyaAllah kita akan jadi kerajaan di Negeri Sembilan tak lama lagi. Ya. Tapi tuan-tuan, benda ni baguslah, Negeri Sembilan, negeri lah, ya. But it doesn't solve the bigger equation, iaitu PRU 16. Sebab PRU 16 ni gelanggang dia lebih luas, lebih dinamik, lebih rencang sifatnya. Kita ada Sabah, ada Sarawak dan sebagainya. Jadi antara perkara penting yang mungkin orang Bangi kena tahulah, kenapa ahli-ahli parlimen bekas bersatu yang dipecat, macam saya, Datuk Seri Hamzah, Datuk Sabrin Abdullah, Ketua Bantan, Ketua Bersatu Bangi, Datuk Wan Saiful Wanjan, kenapa tak masuk PAS? Kenapa buat parti baru? Banyaklah kecaman saya tengok dalam Facebook, kata memecahkan lagi undi Melayu. Ini saya nak beritahu pada orang Bangi. Walaupun itu Ayah Cik dah beritahu di Tanah Merah, Parti Wawasan Negara ini adalah hasil ijtihad Tuan Presiden PAS, Tuan Guru Presiden PAS, yang membaca politik yang ada di tanah air pada hari ini menuju ke PRU 16. Tuan-tuan puan-puan, untuk maklumat, undi Melayu, undi Melayu di Semenanjung yang PN dah dapat hampir tepu. Dia dah plateau dah. Plateau. Ya. Maknanya apa? Kita dah tak nak push lebih pun dah tak boleh. Kita akan stagnan kat situ. Dan terbukti dengan keadaan itu kita tak jadi kerajaan di Putrajaya. Tak boleh.
di Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya, we are almost saturated undi orang Melayu. So, kata Ayah Cik, kalau 19 ahli parlimen bersatu, bersatu ni masuk PAS, PAS akan jadi lebih besar, betul? Tapi apakah dengan penambahan kami dalam PAS akan membantu Perikatan Nasional menjadi lebih kuat di sini? Tidak. Sebab demografi orang Selangor berbeza dengan di Panjang. Wakil dia beza di Bandar Baru Bangi dengan di Gombak. Gombak Bandar Baru lebih kurang lah kan. Tapi sini Tanjung Karang beza. Subang Bandar Baru Bangi beza. Jadi kata Ayah Cik pada Datuk Hamzah, saya ikutlah beberapa segi pertemuan semasa kami jadi gelandangan politik. We were neither here nor there. Ya. Jadi dia kata elok ditubuhkan satu buah parti yang boleh merangkul ataupun boleh masuk segmen yang PAS tak boleh masuk. Segmen tu ialah golongan kita. Okey. Pengundi Melayu ada 3 jenis. Ini secara kasarnya. Satu golongan yang insya-Allah diterbiah yang mengikut Al-Harakatul Islamiyah. Macam mana di depan saya ni lah. Abnaul Harakah. Okey. Alhamdulillah. Ini sami'na wa ata'na, usul syirin khatam, maza yakni khatam. Ini Ayah Cik kata lah. Bulan-bulan dah. Tapi bukan semua orang Melayu macam ni. Orang Melayu banyak di Kedah, di Kuala Kedah, di Ngacang. Pengundi saya 90% orang PAS. Jentera saya 90% orang PAS. Saya menang sebab orang PAS, bukan orang bersatu. So orang PAS macam PAS Kelantan ada hak untuk tentukan siapa dia nak jadi calon. It must not be me, because the whole machinery and voters are PAS voters. Saya petanding logo bulan kat sana. Ya. Tapi saya tak kekok lah tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan, saya dijemput ni oleh sahabat saya nama Afiq Khaza. Dia IR. Nah, pemuda PAS. Saya dengan dia satu jemaah di UDP dulu. Saya dah beritahu kepada KRD semua, settle. Alhamdulillah. Saya ni bukan bekas, cuma ditarbiah dalam PAS masa kampus. Allahu Akbar. Takbir. Jadi saya tidak kekok dengan orang PAS. Saya tahu dan saya faham. Cuma saya memilih wadah saya nasionalis. Sebab saya memang nasionalis. Dalam PAS pun nasionalis. Dulu Datuk Asri nasionalis, Dr. Munir Helmi nasionalis, sosialis, Islamis. Ya? Jadi Ayah Cik kata, Datuk Hamzah buat parti yang boleh tampung kekurangan PAS di kawasan-kawasan majmuk khususnya. Sebab itu kami buat parti wawasan negara. Parti bukan parti Melayu, parti yang berwajah perlembagaan Malaysia. Saya nak kata ke sini, parti wawasan negara adalah parti yang bersifat majmuk. Presidennya Melayu Islam. Ada 2 timbalan presiden dalam perlembagaan baru kami yang belum di kami nak pindah tahun depan sebab kena nak ambil dah take over nama semua. Dan 1 timbalan presiden mesti adalah orang bukan Melayu dan Islam. Naib presiden ada 6. Ketika ini 2 Cina. Jadi tuan-tuan, kalau nampak dalam Perikatan Nasional, kami menggantikan bersatu plus menguatkan lagi segmen sayap di HPP, gerakan MIPP tu. Jadi dengan cara apa? Tanya saya, apakah ideologi Parti Wawasan Negara? Intellectually speaking, we are economic nationalists. Saya bilang Datuk Hamzah, boss, how do we brand ourselves? How to differentiate ourselves with all other parties to add value to Perikatan Nasional? I said, sir, you are a businessman. You are a successful businessman. Yes, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, presiden saya, Ketua Pembangkang, adalah seorang usahawan yang berjaya. Salah seorang anak didik almarhum Tuan Daim Zainuddin. One of the most successful recipient of DEB. So I said to Datuk Seri Hamzah, Datuk Seri Hamzah, we must try our best to portray that we can champion national economic vision of the country better than Anwar Ibrahim and the rest. To show to the non-Malays especially that we mean business if we govern the country. And I think we can do it. Sebab itu salah seorang naib presiden kami adalah Datuk Mustafa Omar Ong, mantan
ahli lembaga pengarah Petronas, salah seorang penasihat ekonomi Datuk Seri Najib Razak, salah seorang. Dia ni orang korporat lah. Jadi kami nampak ada satu ruang yang kami boleh bantu perkukuhkan soft dalam Perikatan Nasional. Sebab itulah kami nak bawa pendekatan yang melangkaui isu-isu agama dan kaum, walaupun itu penting. Pada masa yang sama, kita nak bawa contohnya maqasidus syariah sebagai wawasan, sebagai vision atau framework untuk dijelaskan kepada pengundi bahawasanya kalau PAS, wawasan, gerakan dan semua PM ada di Putrajaya, kita boleh buat lebih baik berbanding dengan Anwar Ibrahim. Malah selari dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tapi dengan orang bukan Islam, kita tak ada jual hifzul akal, hifzul mal. Tak perlulah kita guna ayat-ayat sebegitu, bukan. Tapi kita boleh terang kepada mereka saripati syariah dalam bahasa yang boleh faham. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu ke. Contoh, Datuk Seri Hamzah sebagai Presiden Wawasan, dia selalu cakap pada ahli-ahli kami yang bukan Islam ni, sebenarnya prinsip dia amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kita cakaplah enjoining good, forbidding wrong. Buat yang baik, perbetulkan yang salah. Reset. Reset apa? Reset Islam. Come back to the origin as how Quran and Sunnah have prescribed. And we translate into normal modern policy making. That is doable. Semua orang buat. Datuk Sanusi buat di Kedah, Prof. Habib Hilman buat di Kedah, di Kelantan pun sama. Cuma di Kelantan, wakil di Kelantan kena guna istilah terminologi Islami. Tapi di sini tak boleh kita guna sebegitu sebab wakil tak sama. Tapi semangat dan roh dia sama. Jadi insya-Allah kewujudan Parti Wawasan Negara adalah untuk komplement, menampung lompong-lompong yang mungkin tak terisi buat masa ini oleh parti-parti dalam Perikatan Nasional. So, kita akan jadi jambatan. Jambatan yang paling utama adalah jambatan untuk menyatukan kepimpinan orang Melayu. Sebab apa? Orang Melayu, penyatuan Melayu adalah prerequisite kepada kestabilan politik Malaysia. Dan Datuk Seri Hamzah sebagai bekas pimpinan UMNO, untuk dia berunding dengan Datuk Seri Zahid Hamidi dan yang lain tu, sedikit orang kata bermudah berbanding dengan pimpinan PAS. Sebab dia ex dulu UMNO, bukan? Jadi bila duduk tu, B3 kepimpinan yang duduk nampak mesra sikit. Jadi itu yang sedang dilakukan oleh kepimpinan kami. Dan insyaAllah sekarang ini memang semuanya diterjemahkan dengan cukup baik. Dan ianya akan kita tuai dalam biara Negeri Sembilan ini. Baik, tuan-tuan, itu Parti Wawasan Negara. Apa cari pada bersatu? Saya pun tak tahu Parti Bersatu. Saya pun tak peduli pada parti lama saya lah. Sebab saya tak nak sebut parti lama. Saya dah move on. Saya tak kira talak. Kita dah move on. Tapi kita respect lah. Kita respect dia. Saya kata biarlah pimpinan PN uruskan. Dan saya faham mereka sedang berdepan kesukaran. Ini kerana setiap hari ada sahaja ahli majlis pilihan tertinggi letak jawatan. Jadi buat masa ini Bersatu sudah tinggal hanya lebih kurang 3-4 orang ahli majlis pilihan tertinggi Bersatu yang menang pemilihan 2 tahun lepas. Selebihnya dah dipecat, digantung dan letak jawatan. Dari segi perlembagaan parti, sebenarnya Bersatu dah tak cukup orang. Sebab itu semalam saya difahamkan rakan-rakan saya ahli-ahli parlimen Bersatu yang digantung sudah pun menghantar surat query kepada ROS untuk bertanya apakah status Bersatu ketika ini. Sebab kita bimbang kalau Bersatu ni masih lagi dibiarkan dalam Perikatan Nasional, dia akan menyebabkan Perikatan Nasional juga berdepan isu legitimasi. Jadi saya nampak mungkinlah ni spekulasi saya lah, mungkin betul mungkin tak betul. Saya punya bacaan Bersatu akan direhatkan di Sembilan. Kau nak bertanding, kau bertanding lawan kau pergi. Itu spekulasi saya lah. Tapi biarlah pimpinan yang buat keputusan. Dan ini bagus juga. Sebab kita nak pergi depan. Bila dia duduk sabotage PAS, duduk serang PAS, dia ada air dalam media sosial. Tapi di Johor ni nampak dia slow sikit. Orang kata eat humble pie. Dia kena tawaduk sikit. Lepas dia kalah teruk, hilang deposit semua. Negeri Abah tapi tak mampu. Saya tahu dah sebab saya, bila kami keluar, bila kepimpinan yang ikut Datuk Syamzah ni keluar, ada 153 bahagian Bersatu yang berhijrah keluar menyertai Parti Wawasan Negara. Maknanya apa? 2/3 bahagian Bersatu cripple.
cripple, dan yang tinggal nombor satu ni adalah pimpinan-pimpinan yang kelas bawah-bawah, bukan the real leaders lah di Akaumbi. Jadi mereka ni dah berkata parti yang hanya ada nama, ada sejarah, tapi orang ni dah tak ada. Ini satu benda yang fakta yang mungkin ramai tak tahu. Jadi dia ada Azmin Ali, ada Faizal Azumu, ada Tun Faisal, tapi itulah hanya beberapa figura saja. Dari segi kekuatan jentera, kekuatan kepimpinan dah semua berhijrah ke Parti Awatan Negara. Baik, kita nak pergi berpilihan umum. Saya nampak banyak benda kita boleh perbaiki lah, tambah baik. Antaranya tawaran kita kepada rakyat Malaysia. Dan kita beruntung kerana di puncak Perikatan Nasional ni ada banyak tokoh-tokoh yang berwibawa. Di negeri-negeri kita dah terbukti ada menteri-menteri besar yang tak perlu kita cerita pun dah, dia punya kejayaan dah jelas. Di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Perlis, boleh baru lah, orang baru nak tunjuk lah. Saya pun tak apa-apa nampak lagi, tak apa. Dia pun dah letak jawatan satu dah. Dia pun nak kali nampaknya tu. Tapi yang penting, what's next? Sebab saya jumpa macam mana Dr. Samsuri, Yang Muhammad jumpa Kedutaan Kesatuan Eropah. Ramai yang datang jumpa di Terengganu minggu lepas. Kami pun jumpa. Dan ramai tanya benda sama je lah. Kalau PAS, dia selalu mulakan dengan PAS. Kalau PAS dan Perikatan Nasional mentadbir Putrajaya, what will happen to Malaysia economy? Dia nak tahu tu je. Sebab mereka ni, orang luar ni, dia masih lagi ada stigma ke atas gerakan Islam. Sebab itu ayah cik bagi tahu kami, kita kena berfikiran jauh. Kena lihat kegagalan gerakan Islam di banyak tempat. Di Mesir, di Tunisia, di Algeria, Fis, Tunisia ada Nahdah, di Mesir Ikhwan, ya. Jadi ayah cik bagi orang paling lama dan paling senior dalam gerakan Islam dunia, dan PAS, actually PAS is the most successful Islamic movement in Asia. Sebab Kelantan 20 tahun. Jadi semua ni nak kena jaga molek-molek. Sebab musuh ramai. Musuh ni ramai nak cari peluang nak jatuhkan kerajaan yang berpaksikan Islam. Banyak cara. Ekonomi boleh, ya, politik boleh. Sebab itu ayah cik dia nampak. Jadi kita perlu, betul, saya nampak kenapa Dr. Samsuri diketengahkan. Sebab bagi saya Dr. Samsuri membawa wajah dan aspirasi teknokrat adalah PAS, digandingkan dengan kepimpinan Nasihat Ulama. Tak diketepikan Datuk Seri Tuan Ibrahim, Ustaz Idris Ahmad dan semua pimpinan ulama dalam PAS masih lagi sebahagian dalam keputusan, membuat keputusan untuk Perikatan Nasional. Jadi bila kita letak contoh Dr. Samsuri dan Dr. Hamzah, actually kita ada formidable duo sebagai, I would say, poster boss for Perikatan Nasional, untuk kita memenangi bukan saja orang Melayu tapi juga orang-orang bukan Melayu yang saya kata tadi masih lagi sanksi dengan stigma ke atas gerakan Islam, lagi-lagi di Partai Barat. Jadi kita perlu tampilkan solusi yang saya katakan tadi, antaranya bagaimana kalau PN mentadbir negara, apakah bentuk model ekonomi yang kita nak tawarkan kepada orang Bangi tentu. What kind of developmental model yang kita nak ketengahkan. Dan will you be friendly to foreign direct investment? What kind of investment that you want? Adakah data centers yang melambat gaji pekerja sikit untuk orang Bangi? Macam mana dengan GMI, MFI kita di Bangi ni? Adakah producing graduate yang betul diperlukan oleh industri kita? So semua ni perlu dibincangkan dalam parlimen, dalam Dewan Undangan Negeri, dan dalam tawaran-tawaran manifesto yang akan kita ketengahkan. Jadi insyaAllah saya nampak benda tu sedang dirangka. Cuma minta maaf lah pada pengundi-pengundi, penyokong-penyokong kita. Kita agak kelang-kabut dalam beberapa bulan ni, dalam masa 6 bulan ni lah sejak ada awal tahun. Sebab bersatu berbagai, pecat Datuk Hamzah, pecat kami, pecat ahli parlimen. Jadi dia mengheret PAS sekali. Sebab PAS sebagai daripada komponen, dia boleh berlaku banyak benda kita tergandela sebab nak mengurus rumah tangga yang tak selesai. Jadi insyaAllah, I think after Negeri Sembilan, we are pretty much insyaAllah things will be in order, dan kita boleh fokus pada memenangi tawaran hati rakyat di bawah dengan polisi
rather than sentiment, insyaAllah. Jadi saya nampak peranan kami di Parti Wawasan membantu PAS dan memenangi segmen-segmen yang belum kita mampu tawan dalam Perikatan Nasional Muslim. Jadi insyaAllah antaranya lah di Bandar Baru Bangi di kawasan parlimen yang besar. Jadi insyaAllah saya nampak kalau kita boleh buat beberapa lagi gabungan. Saya dah cakap dengan Rafizi sudah jumpa sikit, tapi dengan Nik Nazmi orang Kelantan juga, hidup Kuala Lumpur. Jadi saya kata dia, YB, you are strong in urban ethnic, macam Wong Cheng di Subang, orang Rafizi di Pandan. Kita pun tak berapa kuat di situ. Why not kita buat electoral pact? Tapi ini cadangan saya lah, bukan pandangan pimpinan, cadangan saya. Buatlah perbincangan supaya kita support you. Asalkan you boleh menang lawan PH lah, especially lawan DAP. I think possible. Kalau kita ada persefahaman sebegitu bersama dengan BN dan bersama di kawasan yang mereka kuat lah. Di kawasan kita kuat, kita lah nak bertanding. InsyaAllah saya yakin kita boleh mengalahkan banyak kursi-kursi tradisi DAP khususnya. Tapi syaratnya kena ada kesefahaman tu. Rafizi ni problem dia, bila dia berceramah itu, dia dah serang parti saya. Kami tak pernah serang dia pun, sebab he is not our enemy. You are new like us. Why should we fight you? Why you question wawasan negara? Oh, kononnya ada veteran dan dinosaur lah. To inform tuan-tuan dan puan, parti saya ni parti daripada Parti Cinta Malaysia. Ya, asalnya kami nak ambil berjasa, tapi nak sampai hari nikah tak jadi. Okay, minta maaf lah. Macam tu orang mau berjasa kat Bangi ni, Isma kat Bangi ramai kan. Tak jadi, tak apalah. Kita akan buat jual mahal sangat, tak apa. Kita akhirnya, alhamdulillah, dapat Parti Cinta Malaysia. Parti Cinta Malaysia ni komponen BN. Dia strong di Penang dan tak banyak bahagian pun. So kami ambil, kami kena ikut perlembagaan Parti Cinta Malaysia. Katanya ada pengurusi. Itulah Parti Cinta Malaysia. Dan struktur-struktur yang sedemikian lah. Jadi kami sedang renovate rumah kami. Ambil masa juga nak kena siapkan rumah kami ni. Jadi banyaklah benda-benda yang mungkin belum ideal untuk Datuk Seri Hamzah rangka parti sebenarnya. Tapi anyway, it's a good start. Kita dah ada 153 bahagian. Kita dah masuk dalam Perikatan Nasional. Jadi kita dari segi jumlah nombor menguatkan Datuk Samsudin itu dah ada lah. Kaki-kaki perang pun akan masuk dalam BN nanti. Kalau bersatu bising, kita pun boleh lawan. InsyaAllah tak ada masalah. Kita dah biasa lawan. Kami yang kena buang bersatu ni, tuan-tuan, sebab kaki perang dalam mesyuarat Majlis Tinggi Bersatu. Sahaja Tok Wan Sariful. Kami cakap dengan Presiden, kalau tak setuju, maaf Presiden, ni tak setuju ni. Bila kami dah kena buang ni, dalam tu semua yes man lah banyak. Minta maaf cakap lah. Jadi itu masalah bersatu sekali. Tapi itu cerita bersatu. Point being is, we are moving now. Dan kita akan persiapkan naratif baru bagaimana Perikatan Nasional mampu mencipta masa depan lebih baik untuk Malaysia, untuk semua kaum, bukan sahaja orang Melayu, bukan sahaja orang Islam, untuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak, insyaAllah. Jadi saya yakin dengan adanya wajah-wajah seperti Dr. Samsuri Mokhtar, Dr. Sri Hamzah Zainuddin, dengan hikmah Al-Hikmatul Syuyukh wa Himmatul Syabab, Tuan Guru Tan Sri Presiden PAS, dan juga para ulama yang bersama dengan PAS dan juga kita, saya yakin keberkatan itu akan ada. Dan insyaAllah kita takkan lari lah, takkan sesat bagaimana kita berpandu ke Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama dalam mentadbir negara kita yang tercinta ini. Jadi insyaAllah, dan maaf atas segala kekurangan yang ada. Kalau saya terkasar bahasa, mohon maaf. Dah lama tak berceramah sebenarnya. Ni my first ceramah after many months. So baru nak panas, warm up, nak pergi ke Negeri Sembilan lepas ni insyaAllah. Jadi insyaAllah kalau ada apa-apa boleh kita bertukar pandangan selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.